Nabi pun pernah ditinggalkan. Nabi pun pernah orang menjauhkan diri daripada Nabi. Betul kan? Sewaktu Nabi diuji di Taif, bukan sahaja orang asing yang menolak, bahkan sahabat-sahabat pun tidak semua faham apa yang Nabi sedang rasa. Tapi baginda tetap sabar dan berdoa. Hasil daripada kesunyian itu, Allah hadiahkan Isra' dan Mi'raj. Pertemuan luar biasa antara hamba dengan Tuhan. Kita pun sama. Analogi. Bila pokok dah besar, dahan lama akan gugur. Ini kerana pokok itu perlu ruang untuk tumbuh cabang yang baru. Kita pun begitu, bila Allah ambil orang lama, dia sedang sediakan ruang untuk hubungan baru yang lebih matang, lebih jujur, lebih menyuburkan jiwa. Jangan takut untuk sayang semuda, jangan tutup hati hanya kerana pernah dilupakan. Tapi jadikan kehilangan sebagai pengalaman, bukan trauma. Jadikan kenangan sebagai pelajaran, bukan penjaga. Kita juga perlu belajar membezakan antara orang yang menjauh kerana benci dan orang yang menjauh kerana terlalu letih. Tak semua yang hilang itu mahu tinggalkan kita. Kadang mereka perlukan ruang dan kadang mereka sendiri tak tahu bagaimana hendak kembali. Ada waktu kita kena belajar melepaskan, bukan dengan dendam tapi dengan doa. Melepaskan bukan bermaksudnya kita kalah, tapi ia tanda kita cukup yakin bahawa apa yang Allah simpan lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Dan kita selalu ulang, kalau dia sayang, dia takkan pergi.